Lupa nak share link. Ini biasanya TikTok. Oh, ya ke? Baik. Oh, pada sini jauh sikit lah daripada sini. Kampung. Akak duduk kat mana? Akak duduk kat mana? Oh, lah subhanallah. Ya Allah, bagusnya. Oh, iya, betul. Masya Allah. Okey. Tu akak tu. Okey. Alhamdulillah. Betul lah. Tak ada makluman pun dalam grup. Selalu dia faham. Beda kuat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ الحمد لله بخير صباح الخير صباح النور أنا الحمد لله بخير وأنا أيضا في صحة جيدة وأنتِ satu je tanya, jawabnya panjang. Kamu pula macam mana? Saya sihat. Dalam keadaan yang baik. Siapa tanya tadi? Dengar kot ni. Sini. Okey, baik. Alhamdulillah. Baik, untuk hari ni, kita punya tajuk, okey, kita namakan sebagai ulang kaji pra-asas. Tapi kita taklah pra tu sampai habis. Kita akan nak tunjukkan perjalanan belajar kaedah pusar ni dia bermula. Maknanya kalau dapat kuasai dah yang tu, maknanya bila naik atas ni dia boleh bawa. Yang ni akar dia paling penting. Ya, yang mana yang pertama sekali selalu diberitahu pusar ni, kaedah pusar ni, Allahu Akbar, jatuh pesi. Dia ada cut diagram. Okey. Jadi bila ada cut diagram untuk permulaan, cut yang berwarna pink mesti dah kuasai. Kuasai itu bukan hafal. Kuasai itu bukan orang kata apa, wajib tahu makna, sebutnya makna tahu, tidak semestinya. Kuasai itu maksudnya yang pertama sekali dia ni perasas punya kaedah belajar lah. Yang pertama sekali mesti kenal.
Kenal apa yang ada di dalam kad pink. Ini mula-mula. Kad pink A dan pink B. Okey. Jadi semua orang kena pegang kad pink A dengan pink B. Baik. Jadi bonus untuk mereka yang ada buku juga, bila tengok pada kad pink A ni tak ada makna, tak ada terjemahan, jadi taklah bermakna kita kena buka kamus. Jadi makna dia, terjemahan dia ada di dalam buku merun, muka surat bahagian lampiran belakang, yang juga kulit dia kertas dia berwarna apa? Warna pink juga. Ya, warna pink sama dengan Kak Ji hari ni. Kak Fauzia. Okey, baik. Jadi dalam kad pink A dan pink B, ada apa dalam kad pink A dengan pink B tu? Satu perkataan je yang saya nak dengar. Ya, perkataan popular. Ya, perkataan popular. Perkataan popular, bila sebut je perkataan, dalam bahasa Arab ini ada berapa kategori perkataan? Ada 3. Ada 3 perkataan. Jadi, perkataan-perkataan itu terdiri daripada apa? Isim popular dan juga haraf popular. Jadi satu lagi kategori itu nama dia fi'il. Jadi fi'il tak termasuk dalam fi'il popular. Fi'il itu dia berada di dalam perkataan sar ataupun sifir. Jadi dia tidak ada di dalam kad pink. Jadi untuk praasas, ya, ataupun kita kata sejauh mana kita belajar bahasa Arab pun, kuasai tajuk yang ada di dalam praasas, iaitu perkataan-perkataan yang ada di dalam kad A dan juga kad B. Yang mana perkataan yang ada dalam kad A dengan pink A dengan pink B ni popular sangat dalam Quran. Kita akan jumpa perkataan yang sama. Baik. Jadi kita pergi kepada kad pink A. Okey, kad pink A ni ada berapa kotak semuanya? Ada 6 kotak. Baik. Walaupun dia ada 6 kotak di dalam kad pink A, tapi dalam kaedah pusar, formula dia tetap ada 5 sahaja. Walaupun dia ada 6 kotak, tetapi kita gabungkan dia menjadi 5 kotak. Yang mana 5 itu mewakili isim popular. Ya, isim popular. Boleh dapat ya setakat ni? Ini asas. Yang mana dah kuasai, kita ulang balik. Sampai boleh cerita kat orang tu, memang level faham sangat-sangat dah tu. Kalau masih di level yang kedua tu, nak cerita tapi tak berapa berani lagi tu, kena sampai juga akhir sekali level 3 tu. Ya, baik. Jadi dalam kad pink A ini ada 5 kumpulan isim popular. Yang mana 5 ni diduduk dalam formula kaedah pusar. Yang pertama. Ingat tak kaedah pusar ada berapa formula dah? Apa dia punya formula dah? 5, 5, 5. Itu formula kaedah pusar. Formula, ya, dia sama macam matematik. Belajar bahasa Arab kaedah pusar ada formula. Apa formulanya? 5, 5, 5. 5 yang pertama itu apa? Bukan? Isim popular. Betul ke dalam turutan tu? Yang pertama adalah isim popular. Dia haraf dulu. Haraf tu duduk dekat kad apa? Pink B. Tak apa. Kita mula dengan pink A dulu. Senang ikut turutan. Ya, dia mula dengan isim popular.
Okey, pink yang pertama tu, pink yang pertama. 5 yang pertama tu adalah isim popular. Baik. Isim popular yang paling popular sekali dalam kad ini dimulakan dengan domer. Sebut saja domer, kita dah kenal. Kenal apa? Domer terbahagi kepada berapa? Nampak kita dah confused. Nak jawab 2 ke nak jawab 14? Okey. Jawapan yang sebenar, domir ada 2 jenis. Jenis dia tu. Domir ada 2 jenis. Yang mana perkataan di dalam domir itu ada 14. Dia macam tu. Domir ada 2 jenis. Ya. Jadi dalam domir tu dia ada berapa perkataan? 14. Dia kena faham macam tu. Ahlan wa sahlan. Allahu akbar. Ya. Domir ada 2 jenis. Okey. Yang mana di dalam domir itu ada 14 perkataan. Okey, jadi kita letak yang pertama di dalam pink A ini adalah domir. Domir ada 2 jenis. Dalam 2 jenis tu dia ada 14 perkataan. Baik. Apakah jenis domir yang pertama? Domir munfasil. Munfasil. Itu ejaan dia, munfasil. Domir yang kedua namanya domir muttasil. Mesti mula dengan mun dulu. Munfasil. Sebab daripada munfasil inilah datangnya muttasil. Kenapa saya kata macam tu? Okey. Kalau kita nak kata rumah saya, kita tak kata baitun ana. Walaupun kita tahu saya tu adalah ana. Ana tu berada dalam domir apa? Domir munfasil. Jadi bila kita nak gabungkan rumah dengan saya, kita tak akan sebut baitun ana, tapi kita sebut apa? Baiti. Nampak? Daripada domir munfasil, maka kita akan jumpa dia punya domir muttasil. Sama juga kalau kita kata rumah dia lelaki. Jadi dia lelaki apa? Maknanya kita nak tengok domir munfasil ke muttasil? Kita mesti tengok domir munfasil. Dia lelaki apa dalam bahasa Arab? Huwa. Jadi, adakah kita dalam bahasa Melayu kita sebut rumah dia lelaki ataupun rumahnya? Rumahnya. Jadi, dia lelaki dalam bahasa Melayu telah bertukar kepada nya. Jadi dalam bahasa Melayu, dia lelaki ke, dia perempuan ke, dia seorang ke, dia mesti nya. Satunya tu je. Tapi dalam bahasa Arab, nya boleh jadi kalau kalau dia lelaki kita sebut apa? Kita sebut hu. Jadi baituhu. Baituhuwa. Jadi tadi jadi baituhu. Kalau rumah dia perempuan ataupun rumahnya, nya tu perempuan, seorang. Baituha. Jadi bertukar-tukar. Walaupun nya dalam bahasa Melayu, tapi dalam bahasa Arab dia boleh jadi hu, dia boleh jadi ha, dia boleh jadi huma, dia boleh jadi hum, dia boleh jadi hunna. Jadi yang tu nama dia domir muttasil. Boleh beza? Boleh beza. Jadi yang banyak kita jumpa dalam Al-Quran tu adalah domir muttasil. Banyak sangat domir muttasil. Jadi domir muttasil ni kalau dalam perkataan dia biasanya duduk di belakang. Dia biasa duduk kat belakang. Domir munfasil dia akan duduk di depan. Contoh yang paling mudah. Saya ibu. Kita sebut apa dalam bahasa Arab? Ana ummun. Ana ummun. Tak apalah, salah baris sikit, ana ummi pun boleh.
Yang pasti nak bagi dengar kata ana tu duduk depan. Selalu jumpa Umi kan? Selalu Umi. Okey. Baik, yang tepatnya adalah ummun. Sebab isim semua baris depan. Baris u. Semua baris depan. Yang melainkan ada huruf jar kat sebelum dia ataupun dia duduk di kedudukan nanti kita dengar maf'ulun bih. Pernah dengar kan? Kedudukan dia dalam ayat tu menyebabkan baris hujung dia berubah. Asal dia adalah dhammah. Baris u. Jadi ana ummun. Ana ummun. Kalau saya kakak. Ana ana ukhtun. Perkataan yang mudah lah. Saya ustazah. Ana ustazah tun. Dia tak jadi tan ke tin. Dia jadi tun. Itu asal usul baris isim. Baik. Jadi, kalau saya tanya ibu saya. Tadi saya ibu, sekarang ibu saya. Adakah ummun ana ataupun ummi? Dia macam ni, tulis dia. Mak tu ummun. Ni mak ummun. Tapi bila jadi mak saya, dia tak jadi ummun ana. Dalam Arab dia tak kata ummun ana. Dia panggil ummi. Ana tu sudah bertukar menjadi ya. Jadi ya. Jadi terpaksa lah ummun tadi baris bawah sebab dia kena match dengan huruf yang bercantum dengan dia. Saya nak sebut umui, jadi payah. Orang Arab tak sebut payah-payah. Orang Arab sebut hak mudah-mudah aja. Jadi ummi. Ya? Jadi inilah nama dia dhamir muttasil. Kalau tak ingat tak apa, kita ulang lagi nanti. Jumpa dalam ayat Quran, kita akan praktis, lepas tu kita ulang lagi. Ya? Nak tahu nama dia saja, dhamir muttasil. Baik. Selesai nah? Itu dhamir. Isim popular yang kedua. Kena minta tisu lah, lupa bawa pemadam. Bawa Kak Ji bawa tisu. Kak Ji sana bawa tisu. Hari ni lupa ada apa tu? Ya ni lah dekat sekali. Terima kasih. Isim popular yang kedua apa? Isim mausul. Buka Al-Quran surah Al-Baqarah, dah jumpa dengan isim mausul. Ya. Zalika bukan isim mausul lagi. Hak tu isim lain. Yang ayat ketiga apa? Zalika ayat kedua kan? Ayat ketiga tu kita jumpa dengan isim mausul. Iaitu apa dia? Ayat ketiga surah Al-Baqarah. Allazina. Jadi allazina tu salah satu daripada isim mausul. Ya? Boleh tengok dekat sini. Kalau isim mausul ni kita nampak dia tulis laki dengan perempuan, L dengan P. Dhamir tadi pun ada juga L dengan P. Cuma dia tak tulis lah macam dalam isim mausul ni. Ya? Ada lelaki, ada perempuan. Jadi di sini pun jelas menunjukkan pada kita antara perbezaan bahasa Arab dengan bahasa Melayu, yang mana isim semua ada kategori jantina dan juga bilangan. Yang tepi dia tak tulis lah, tapi ni mewakili bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, bilangan 2 ke atas lah ramai. Ya, jamak. Okey, jadi dalam dhamir pun sama lah tadi. Ada lelaki, ada perempuan dan juga ada bilangan. Ya. Jadi contoh kalau kita tengok bilangan tu, kalau anta laki ke perempuan? Laki. Berapa bilangan? 1. Antuma 2. Laki ke perempuan? Laki boleh, perempuan pun boleh. Sama. Antum lelaki ramai. Jadi kalau kita tengok tu susunan dia, seorang, dua orang ramai, seorang, dua orang ramai. Jadi kalau dalam buku memang jelas adalah dia tolong tulis dekat kita. Kalau jumpa bahagian dhamir dalam buku ni,
Tak payah tulis, jangan contoh angkat pula. Sekali lagi dia jadi banyak. Ya, muka surat belakang ni, muka surat 6. Muka surat 6 dengan muka surat 5. Ada siap-siap dah. Dia perincikan dah pada kita. Jadi saya nak tunjuk kata bila sebut isim dhamir, isim mausul, ada pembahagian pada setiap perkataan dari segi jantina dan juga bilangan. Ya, macam mana orang Arab tu bila dia cakap, dia boleh orang kata apa, match kan. Benda tu laki ke perempuan. Lepas tu nak guna yang mana satu. Tak ada pula dia terberhenti berterfikir kan. Jadi kita pun nak jadi macam tu. Ya, yang kita kata gaya celik Arab tu. Okey, pelan-pelan insya-Allah. Okey, itu isim mausul. Kalau kita tengok dekat sini, isim mausul. Apa antaranya? Sebut sikit. Allazi. Bawah dia? Allazani ataupun ada anak yang tertanya awak ada dua. Bukan. Kalau female dia yang ni, male dia yang ni. Yang ni sebab kedudukan di dalam ayat. Yang macam tadi tu. Ada kita boleh baca umun, ada kita boleh baca umin. Kan, maksudnya perubahan baris hujung sebab kedudukan di dalam ayat. Ada yang perkataan duduk selepas haraf jar, dia kena baca macam lain hujung dia. Ada yang duduk tempat maf'ulun bih, dia kena baca macam lain. Sebab tu dia ada dua. Okey, kedudukan perkataan di dalam ayat menyebabkan dia kena baca al-lazani ataupun al-lazaini. Nak tengok kedudukan dalam ayat tu, kita akan masuk yang topik kelas asas dengan peralihan. Dalam pengajian kelas kaedah pusar ni, dia ada level dia. Mula-mula pra asas, lepas tu asas, lepas tu peralihan, lepas tu lanjutan. Tu dia ada lagi sampailah baca kitab tak ada baris. Itu level belajar bahasa Arab kaedah pusar. Kalau kaedah lain mungkin dia dah terjun hak bawah sekali dah, hak baca kitab tak ada baris kan. Tapi bahasa Arab dia ada kaedah pusar, dia ada level dia. Okey, kena kuasai yang perasaan ni baru mudah. Yang bawah tu. Baik. Jadi itu perbezaan dia. Baik, yang bawah sekali apa dia? Allazina. Allazina. Maknanya dua antara tiga-tiga ni, hak tengah tu saja ada dua bacaan. Sama ada allazani ataupun allazaini. Kalau ramai nak orang kata apa? Nak menyambungkan, bukan nak menyambungkan isim mausul ni, apa fungsi dia? Ayat yang mudah kita nak faham. Macam mana? Mewakili. Boleh juga. Kalau bahasa saya nak mudah faham, dia macam memperincikan benda tu. Contohnya, guru yang memakai baju merah itu, bukan, guru yang memakai baju merah itu ialah guru saya. Apa nak yang tadi? Yang. Guru yang memakai. Jadi saya senang kata yang tu dia memperincikan ayat. Guru guru yang mana? Yang memakai. Ataupun kereta berwarna putih. Kereta yang berwarna putih itu kereta puan apa sekian-sekian. Jadi yang tu kita kena tengok lah, yang kita nak iyangkan tu laki ke perempuan, bilangan dia berapa. Kita kena kenal dulu apa yang kita nak perincikan tu. Macam tadi kita kata guru, laki ke perempuan. Kita mesti tahu yang tu. Okey, katakanlah dia tu guru perempuan. Guru wanita yang memakai baju merah itu. Jadi berapa bilangan dia? 1. Jadi kita nak guna yang mana? Kita tak guna dah yang biru ni.
Sebab yang biru ni semua L, lelaki. Jadi kita kena guna yang sebelah dia ni, yang biru ke yang purple ni tak tahulah. Jadi kita guna allati. Al-muallimah allati talbithu. Macam tu. Jadi kita kena tahu apa yang kita nak perincikan tu. Tahu apa? Tahu jenis dan juga tahu jantina dan juga bilangan. Nak kata isim khusus, senang sebut isim mausul lah. Isim mausul. Ya, macam yang dalam surah Al-Baqarah, allazina yu'minuna. Nampak dah kat situ. Ya, dia merujuk kepada muttaqin tadi tu. Al-muttaqin. Tulis al-muttaqin. Bagi nampak kan senang. Al-muttaqiyah. Ya. Isim khusus yang mana tu, tajuk mana? Yang tu yang mubtada kot. Bukan? Yang mana? Isim khusus. Saya pun lupa. Kena tunjuk balik. Yes. Kata nama khusus yang bahagian mubtada kot tu. Ada tak? Saya pun terlupa dah yang mana satu. Takut nama dia yang lain. Isim yang khusus tu. Terkejut ya kan telefon saya bunyi. Okey. Nanti kakak jumpa kakak bagi tahu nah. Bagi jelas balik. Jadi yang kita kata tadi al-lazina tu, dia balik, kalau ikut al-lazina dalam isim mausul ni, dia untuk jantina apa? Jantina lelaki. Berapa ramai? 1, 2, 3 yang ramai. Allazina yu'minu, kan? Jadi allazina tu dia lelaki ramai. Jadi nak balik kepada siapa? Cerita pasal siapa ni? Rupanya cerita ayat kedua tu. Al-muttaqin. Macam mana kita tahu kata al-muttaqin ni ramai? Macam mana tahu orang yang tu ramai? Ya, dia mesti ada tanda di sini di belakang. Ya nun, ataupun kalau belakang tu waw nun. Ramailah perkataan tu. Al-muslimuna, al-muslimin, kepada muslimin dan muslimat, kan? Dia tak kata kepada muslim dan muslimah. Dia tak kata. Dia kata kepada muslimin, maknanya untuk seorang ke ramai? Untuk ramai. Muslimin dan muslimat. Ya, jadi muttaqin sama lah geng dengan muslimin tadi. Mukminin. Kita selalu jumpa perkataan al-kafirun, kan? Al-kafirin. Dalam doa iftitah kita apa ada? Wa ana minal muslimin. Jangan salah. Jangan kata wa ana minal musyrikin pula. Na'udzubillah. Yang tu wa ma ana minal baru musyrikin. Beza sangat tu. Muslimin dengan musyrikin ya. Jadi nak habaq kata muslimin tu ramai. Musyrikin tu ramai. Apa tanda dia yang menunjukkan ramai? Ya nun dekat belakang perkataan. Ya. Kalau tak ada terjemahan pun kita boleh tahu. Tengok pada perkataan, tengok pada tanda belakang. Kalau tak ada ya nun ni tak amal lah. Tak cukup amal. Ahlan wa sahlan. Baru sampai anak-anak. Meh. Ada aktiviti kot pagi ni. Sila. Okey. Jadi allazina yu'minuna. Baik. Ada lagi tak ayat Quran yang ada isim mausul? Surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi? Allazi. Allazi untuk apa orang? Allazi untuk ramai ke? Untuk seorang. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Jadi balik kat siapa tu?
balik ke Allah. Macam mana boleh teka Allah? Jadi ayat yang first tu lah. Tabarakallazi. Nampak? Kita apa nama? Tabarakallazi. Tabaraka tu maksud dia apa? Tabarakallazi. Kita duduk tabarakallah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Tabaraka tu lah. Apa maksud dia? Apa dia? Berkat. Subhanallah, maha suci Allah. Masya Allah. Apa dia? Sesuatu yang dikehendaki Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Dia kalau kita tengok maksud dalam bahasa Melayu, tabarakallah tu pun lebih kepada apa? Maha suci Allah. Sama macam subhanallah. Tak boleh dah bahasa Melayu nak buat lain. Tapi pasal apa kalau sama kena sebut tiga-tiga? Sebut subhanallah cukup lah. Tapi subhanallah, masya Allah kan. Dia ada maksudnya makna lagi. Tak cukup perkataan Melayu nak bagi terjemahan. Tabarakallah tu maksudnya keberkatan ataupun keberkatanlah tabarakallah. Makna yang lebih tepat dia kita kena rujuk tafsiran. Dia ada makna dia. Tabarakallah tu maknanya segala keberkatan tu kita mohon daripada Allah Ta'ala. Jadi tabarakallazi itu maksud dia biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cerita ayat itu yang kita mengucapkan tabarakallah kepada siapa? Allah. Jadi kat situ ayat surah Al-Mulk yang kedua tu, Allazi tu maknanya lelaki seorang, balik kat siapa? Allah lah. Maknanya setiap kali kita berjumpa dengan isim mausul dalam ayat Quran, ada sesuatu yang sedang diperincikan. Jadi kita tengok balik siapa ataupun apa, jantina dia apa, bilangan dia berapa. Barulah kita akan patutlah guna allazi, patutlah guna allazina, patutlah guna allati. Tapi kalau wujud persoalan di situ, tengok macam perkataan ni lelaki, tapi masih guna allati. Kita bincang dalam kelas. Ataupun tak sabar tunggu kelas, mesej saya tanya. Ataupun mesej dalam grup tanya, Ustazah, kalimah ni muzakkar, tapi pasal apa dia guna allati? Gitu. Boleh ya? Boleh insya-Allah. Jadi itu untuk isim mausul. Allati, kemudian apa lagi kalau dua, kita nak sebut macam mana? Allatani ataupun allataini. Kalau ramai perempuan, allati ataupun allati. Jadi untuk yang bawah ni tidak ada perbezaan. Bukan disebabkan kedudukan dalam perkataan. Kalau yang nombor dua betul. Nombor dua tu kena tengok kedudukan dalam perkataan. Tapi kalau yang satu ataupun ramai, maknanya tak ada masalah. Nak guna allati boleh, nak guna allai pun boleh. Tak ada beza. Ini sama. Ya? Boleh saya ulang lagi sekali. Kalau untuk yang tengah ni dua, allazani dengan allazaini, juga allatani dan juga allataini, kita kena tengok kedudukan dia di dalam ayat. Kena tengok keadaan di mana dia di dalam ayat tu, baru boleh guna salah satu antara allazani ataupun allazaini, ataupun allatani ataupun allataini. Tapi untuk yang bawah ni, allati ataupun allai boleh guna salah satu. Sama aja. Okey, itu untuk isim popular yang kedua. Isim popular yang ketiga. Ya. Kalau mereka bercampur, soalan yang baik. Dalam Quran, banyak sangat ayat yang dia gabung lelaki dengan perempuan. Kita nak guna yang mana? Ya, mesti guna yang lelaki. Ya, tata bahasa Arab,
Kalau gabungan kedua-dua jantina, mesti ambil yang lelaki. Semua sekali, bukan setakat isim mausul je. Ni, dhamir pun sama. Contoh, bagi salam dekat semua orang, laki perempuan. Ikutkan tata bahasa, kalau bagi salam dekat orang perempuan semua, Assalamualaikum apa? Assalamualaikunna. Tu hunna. Hunna maksudnya mereka semua, mereka pula dah. Kunna, antunna, kamu semua perempuan. Ni semua perempuan. Tapi saya tak cakap lah Assalamualaikunna. Saya menyebut apa? Assalamualaikum. Tetap kum yang merujuk kepada lelaki, antum. Ya, kalau semua kita akan gunakan lelaki punya orang kata apa, perkataan lah. Perkataan. Ya, semua. Tak semestinya isim mausul, dhamir pun sama. Okey. Isim popular yang ketiga. Okey, kita pergi bawah sikit. Nama dia apa? Isi isyarah bawah lagi. Kita pergi tengah dulu. Adawat istifham. Adawat istifham maksudnya kata tanya. Dalam bahasa Inggeris kita sebut WH question. Banyak bahasa Inggeris lah pula. Jadi perkataan-perkataan yang digunakan untuk tanya ada di dalam adawat istifham. Jadi adawat istifham nampak macam haraf, tapi dia bukan haraf. Dia adalah kategori isim, kata nama. Melainkan yang bawah kali merah dia buat bulat tu. Ataupun hal, dia adalah kategori kategori haraf. Yang lain semua isim. Aina, ayyan, mata, ayyu, madza, amma yatasaalun. Amma ada dua perkataan, an dengan ma, gabung sekali jadi amma. Digabung sekali. Macam juga perkataan fima. Ya, fima. Baik, sebelum saya terlupa, sebab tadi tak ada orang tanya. Balik sikit dekat isi mausul. Tengah-tengah tu ada perkataan apa? Man dengan terlalu banyak dalam Quran. Terlalu banyak. Yang mana maksud dia yang, bukan kata tanya. Kalau dalam kata tanya ada ma. Ada? Dalam kata tanya ada tak man? Ada. Tapi dia adalah dua fungsi yang berbeza. Kalau dia man dengan ma, dia duduk dalam mausul, maksud dia apa yang. Apa yang. Okey? Jadi kalau apa yang ni, dia tak ada lah beza lelaki perempuan. Tak ada lah beza berapa bilangan. Dia hanya membezakan dia yang berakal dengan yang tak berakal. Lillahi ma fis samawati wal ard. Ma kat tengah-tengah tu. Tu bukan kata tanya. Sebab kata tanya selalunya duduk di depan. Bila nak balik? Apa nama kamu? Jadi dia duduk depan. Kalau jumpa ma duduk tengah-tengah tu, selalunya dia adalah isim mausul. Itu beza. Ma tanya dengan ma yang. Ya, apa yang. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Jadi ayat sebelum dia apa? Sebelum man zallazi tu, macam mana ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tapi dia duduk depan. Man zallazi yashfa'u. Jadi man tu bukan man istifham lagi.
Ya. Man tu adalah man. Apa maksud man zalladhi yashfa'u? Kena tengok pula dah Ustazah. Man za allazi. Okey, kena tengok terjemahan dia. Tapi man tu adalah man apa? Man mausul. Ya. Siapa yang dia ada dia ada man. Ahlan wa sahlan. Baik. Yang ketiga tadi adalah adawat istifham. Selesai nama dengan man. Nanti kalau baca Quran, jumpa isi-isi popular ni, kita sendiri sebut, oh, ini adalah isim popular kumpulan dhamir. Ini adalah isim popular kumpulan isim mausul. Kita praktis sendiri. Yang ketiga adalah adawat istifham. Kata tanya. Okey, ada satu ayat dalam surah, saya pun tak ingat, bagaimana Allah menjadikan unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tak nampak ke? Macam tu. Tak nampak ke? Macam mana, bagaimana unta itu dicipta. Ibili kaifa khuliqat. Okey, ada lagi tak? Kita duk baca. Ya. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal. Kat depan sekali dia duduk. Adakah? Hal ataka, adakah datang kepada engkau? Hal. Okey? Itu antara ayat-ayat Al-Quran yang ada adawat istifham. Okey. Okey, balik kepada isim mausul sikit. Masa dalam i'tidal kita, apa kita sebut? Sami'allahu liman hamidahu. Kita sebut hamidah. Tapi asal baris dia adalah hamidah. Hamidah ada kan? Hamidahu. Sami Allah. Kena tulis ni. Dia tak boleh saya sebut. Dia duduk kat atas angin. Dia tak nampak lagi, tak nampak kan? Tak nampak. Sami Allah. Berapa perkataan tu dalam bacaan i'tidal tu? Perasan ke tak perasan duk baca hari-hari kan? Sami Allahu li man hamidahu. Ada orang macam lain berat ni ke? Tak ada kan? Semua kita baca sama kan? Okey, tadi kita duk bincang tentang isim mausul. Ada isim mausul dalam ayat tu? Ada? Tahu mana? Man. Tadi kita terjemahkan apa man ni? Siapa yang. Okey. Li ni kategori apa? Haraf. Okey. Apa maksud dia? Li? Bagi. Boleh. Okey. Jadi, yang kata hamidah tadi, hamidahu sebenarnya. Tapi tak pernah pun kita cakna pasal baris hu kat belakang tu. Jadi, hu ni masuk dalam bab isim apa? Ya, isim dhamir. Bila sebut dhamir saja, balik pada siapa? Hu tu jantina dia siapa? Lelaki ke perempuan?
Laki. Berapa bilangan dia? 1. Jadi kalau 1 lelaki, tak lain tak bukan balik kat siapa? Balik dekat Allah. Jadi hu ni balik ke Allah. Ya? Ni Allah. Ma makna sami'a? Telah mendengar. Kita nampak mendengar. Jadi bila kita belajar bahasa Arab, sami'a ni duduk dalam kategori apa? Oi, madhi tu oi. Awal lagi. Awal lagi apa dia? Fi'il. Mesti yang tu dulu sebut. Isim fi'il haraf. Isim fi'il haraf. Mesti sebut fi'il dulu. Sami'a ni fi'il. Oh, tahu dah ni mesti perbuatan. Okey, fi'il apa? Baru kita tahu apa keadaan dia. Dah dengar ke? Tengah dengar ke? Suruh dengar. Jadi bila tak ingat adalah fi'il madhi, ciri-ciri fi'il madhi ada pada dia. Jadi telah mendengar. Kalau telah mendengar, bila fi'il saja, wajib cari apa? Wajib cari fa'il. Siapa yang buat ni? Siapa yang dengar ni? Jadi yang pertama sekali kita sebut sami'a ni. Ni cerita kad kuning panjang. Duduk belakang dah. Dalam ni ada fa'il dia. Ada dhamir dia. Siapa yang buat sami'a ni? Huwa. Kalau tengok kad kuning lah. Saya ni banyak pula nak suruh tengok. Tadi tengok kad pink, yang suruh kad kuning. Tak payah tengok lah lagi kad kuning tu. Jadi kalau tengok lah dekat kad kuning tu, sami'a ni, dhamir dia adalah huwa. Ya, huwa. Jadi dia huwa. Jadi siapa huwa ni? Oh, tengok sebelah dia. Tengok sebelah dia ada isim. Isim tu pula baris depan. Memang match sangatlah dengan peranan dia sebagai fa'il. Kalau pembuat, kena baris depan. Kalau dia tak baris depan, tiba-tiba baris atas. Sami Allah. Maknanya Allah itu bukanlah fa'il. Allah tu dia jadi kedudukan lain. Maf'ul bih dan sebagainya. Jadi baris ni memainkan peranan. Nak tahu mana? Dalam kelas bahasa Arab. Kelas Quran dia tak ajak ni, dia ajak tajwid. Kelas bahasa Arab dia ajak baris. Jadi baris ini menunjukkan pelaku ataupun pembuat kepada yang kita duk baca terjemahan. Telah mendengar dia. Siapakah dia? Allah. Okey, telah mendengar Allah bagi li ni untuk bagi siapa? Siapa yang balik kepada Hamidah. Hamidah ni apa dia punya kategori dia? Sebut dulu waktu. Fi'il. Hamidah ni fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Apa makna Hamidah? Puji. Telah memuji. Jadi Allah telah mendengar siapa? Siapa yang telah memuji. Muji siapa? Pujinya. Nya tu siapa? Allah. Itu yang kita sebutkan dalam bacaan salat kita. Sami Allahu liman hamidah. Jadi kalau kita tahu hu ni ada makna, tak ada lah kita berhamidah. Tak mau bunyi ha tu. Tapi bila kita dah tahu ha ni dhamir balik kepada Allah, mestilah kita nak sebut dengan betul. Sami Allahu liman hamidah. Dah mesti dengar ha tu. Kalau tak kita buat main dah hamidah. Macam tu je. Ya, hamidah. Sambung dia apa? Rabbana walakal Rabbana lakal hamdu. Banyak ada kalimah hamd dalam solat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Banyak sangat puji. Jadi solat itu bukanlah untuk kita. Solat tu sebenarnya apa yang Allah nantikan daripada kita untuk dia. Sebab Allah ni suka dipuji. Sebab apa Allah suka puji? Sebab dia yang cipta kita. Jadi kerja kita, pujilah dia. Itu maksud Hamidah, puji. Ada orang nama Hamidah ke? Ada orang nama Hamid ke? Ya.
yang terpuji lah daripada perkataan Muhammad. Muhammad ini daripada Hamidah. Ya, okey. Baik. Cerita ada istifham. Habislah kira. Kaifa khuliqat, hal ataka hadithul ghashiyah. Dan banyak lagi. Okey. Yang keempat. Ya. Okey. Untuk hal. Tadi Kak Ji bagi contoh hal. Hal ataka hadithul ghashiyah. Adakah hal itu masuk dalam isim? Tidak. Ya, hal itu masuk dalam haraf. Hal bukan haraf. Hal bukan isim istifham, tapi dia adalah haraf. Haraf istifham. Apa beza isim istifham dengan haraf istifham? Kita tak sembang lagi kat sini. Kat sini kita hanya untuk mengenal. Ya, mengenal isim popular. Ya, mengenal dan tahu makna perkataan-perkataan yang ada dalam adawat istifham. Ya. Okey, nanti insya-Allah sampai masa dan ketika kita akan sembang pasal beza istifham dari segi haraf dan juga isim. Okey? Baik. Yang keempat, isim popular yang keempat. Barulah sampai kepada isim isyarah. Ada berapa perkataan di bawah isim isyarah? Ada 6. Campur lagi 6 kat bawah tu. Ada 12. Melayu ada 2 saja. Itu dengan ini. Titik. Tapi bahasa Arab itu saja ada 6. Ini ada 6. Ya, nak tunjuk benda apa kena tahu. Laki ke perempuan, jantina dia. Berapa bilangan dia, kena ambil tahu. Kalau kita dah tahu apa yang kita tunjukkan tu, barulah kita boleh guna yang tepat lah, isim isyarah yang tepat. Baik. Untuk tunjuk benda yang dekat. Benda yang boleh dicapai dengan tangan. Jadi kita guna apa? Kalau benda tu satu, lelaki. Haza. Kalau benda tu banyak, ada 2. Hazani ataupun hazaini. Sama macam isim mausul tadi. Kedudukan dia di dalam ayat. Ya, ada keadaan yang menggunakan hazani, ada keadaan perkataan yang kita kena guna hazaini. Baik. Untuk menunjukkan benda yang banyak, haulai. Tapi mesti kena pastikan benda itu berakal. Kalau dia barang, dia benda, dia bukan orang, tak boleh guna haulai. Haulai hanya untuk orang. Haulai untuk yang berakal sahaja. Haulai. Baik. Kalau kita nak tunjuk benda tu muannas dan bilangan dia 1. Hazihi. Kalau kita nak tunjuk benda tu 2. Hatani ataupun hataini. Ikut keadaan dia di dalam ayat. Ya, ada kita guna hazani, hatani, ada kita guna hataini. Kedudukan. Misal kata, benda yang kita nak tunjuk tu dalam ayat dia duduk lepas haraf jar. Jadi kita gunakan hataini. Kalau dia duduk di awal ayat. 2 orang pelajar perempuan ini. Kita akan sebut hatani at-talibatani. Tu kalau dia duduk depan ayat. Kalau dia duduk lepas haraf jar. Contohnya, saya datang ke masjid dengan 2 orang murid perempuan ni. Jadi, marartu ilal masjid bi. Saya mai dengan. Bila ada haraf jar, maka tak boleh sebut hatani apa libatani,
Tapi kita sebut hataini talibataini. Itu beza kedudukan perkataan di dalam ayat. Ya, kalau dia duduk tempat mubtada, duduk tempat khabar, duduk lepas haraf jar, tu semua kedudukan di dalam ayat. Kedudukan itulah menentukan kita nak sebut hatani ke hataini, hazani ke hazaini. Sama juga dengan nak tunjuk benda jauh itu. Ada dua. Nak sebut zanika ke nak sebut zainika. Nak sebut tanika ke nak sebut tainika. Yang tu kena tahu kedudukan ataupun keadaan perkataan dalam ayat. Tapi kalau hak lain tak apa. Duklah tang mana pun guna hak ni saja. Kalau nak tunjuk benda tu satu muzakkar, apa dia? Kita gunakan zalika. Kalau kita tunjukkan benda tu muannas dan dia adalah satu, tilka. Ya. Jadi dalam Quran ayat kedua surah Al-Baqarah tu kita gunakan apa? Zalika ke tilka? Kenapa guna zalika? Kita nak tunjuk apa? Apa perkataan selepas zalika? Al-kitab. Okey. Al-kitab ini muzakkar ke muannas? Muzakkar. Sebab belakang ni kan tak ada ta marbutah. Berapa bilangan dia? Satu. Sebab tu kita gunakan zalika. Baik. Okey. Ada tak kita ayat Quran yang guna tilka? Tilka apa? Apa dia? Tak berapa dengar. Tilka apa? Okey. Banyak jawapan. Jadi sebab tu dia tak apa dengar. Tilka ayatul muzakkar ke muannas? Muannas. Ni. Berapa bilangan dia? Satu. Tilkal ayat. Tilkal ayat. Okey, sebab tu guna zalika ataupun tilka. Tengok pada benda yang kita nak tunjuk tu. Ya. Kalau nak tunjuk saya perkataan ustazah, ustazatun, nak guna zalika ke tilka? Gunakan tilka. Ni tilka, perempuan. Itu ustazah, tilka. Okey, ni nama dia saburah. Saburatun. Papan putih lah. Papan hitam ke papan putih ke, saburatun. Nak guna zalika ke tilka? Ya. Sebab apa? Sebab dia muannas. Apa bilangan dia? Mufrad. Itu beza dia. Kalau jauh lah. Kalau dekat macam saya ni, saya nak abang. Ini papan putih. Haza ke hazihi? Hazihi. Hazihi saburah. Itu beza dia, nah? Okey. Ini dengan itu. Baik. Akhir sekali. Apa maksud dia ni? Ini ni ada 6 lah. Ni semua ini. Haza pun ini, hazihi pun ini. Beza dia benda yang nak ditunjuk tu dari segi jantina dengan bilangan. Maksud dia satu je. Ini. Yang dekat. Lagi kita boleh pegang, dekat. Kalau jauh, itu. Itu ada 6. Sebab yang nak ditunjukkan itu, laki ke perempuan, bilangan dia ada berapa. Okey. Dan akhir sekali. Akhir sekali. Nama dia adalah isim. Isim zaraf. Yang mana maksud dia apa zaraf? Ruang boleh? Lagi?
Masa, belum lagi masa. Dia bawa ruang. Ataupun kita kata arah. Arah. Jadi nak guna ruang ke arah, tengok zaraf tu jenis apa. Sebab tu zaraf tu dia ada dua benda. Atas dengan bawah. Atas tu zaraf makan. Makan ni bukan makan yang bubuh dalam mulut tu. Hak tu akala. Makan ni maksud dia tempat. Makan. Betul. Tak ingat nak sebut apa. Makan ni tempat. Makan maksud dia tempat. Kalau makan dalam bahasa Arab kita sebut apa? Akala. Ini makan ni bahasa Arab. Apa dia? Makan. Betul? Kita Melayu pendek. Makan. Tapi ada juga orang sebut makan. Main makan. Tak boleh nak kata juga. Dalam tulisan bahasa Arab tu, Jawi kan Arab. Kalau Arab eja makan. Jawi. Jawi eja makan macam mana? Ayah tak pandai. Cikgu Kafah tak pandai. Ni, makan ke? Makan. Belajar Jawi dah pula. Dimakan. Apa yang satu? Balik cari. Makan lah. Kena belajar. Ni, suku kata terbuka, tertutup. Lepas tu, bila tertutup KB lah, KBK lah. Cerita Jawi lah pula kan. Jawi lah ni pun ada kaedah dia. Sat-sat tukar. Cikgu pun benilah. Bagus kak. Nanti kita cari nak sebut makan ke makan. Makan. Ejaan Arabnya macam Kak Zurina sebut makan. Ni makan ni dia ada kaf alif nun. Ni makan. Zaraf makan. Hak ni saya confirm ejaan macam ni. Kalau Jawi, walaupun saya orang Melayu, saya tak aktif. Saya lupa. Makan ke makan. Cikgu Kafah ni tak tahu ejaan makan. Ni kalau Arab saya tahu makan. Itulah masalah saya bila mengajak Jawi. Saya dah termasuk dengan Arab sekali. Jadi sesat nanti. Jadi saya kena confirmkan betul-betul. Kalau ejaan Jawi dia makan ke makan. Okey. Siapa yang boleh confirmkan ejaan makan dalam Jawi? Mialik Kak Nun. Jadi makan. Lain pula dah. Jadi cerita makan setengah jam tak habis. Jawi lah. Okey. Baik. Nanti menarik tu Kak Zul. Nanti saya cari. Sebab tu orang Arab kalau dia pandai Melayu, dia baca Jawi kan macam khutbah kan. Dia akan panjang tau benda yang ada huruf-huruf mat ni. Dia baca macam sedap je. Dimakan oleh. Kita tengok orang Arab kan kalau dia baca Jawi Melayu. Dia memang ikut betul. Orang Melayu baca Arab padah aja semua. Tak ada. Makan ke makan semua sama aja. Okey. Satu lagi zaraf dia nama apa? Zaman. Yang ni zaraf zaman. Zaman tak apalah. Dia boleh kait. Zaman bahasa Arab. Bahasa Melayu dia masa. Eja zaman macam mana? Allahu Akbar. Zal ke zai. Zaraf zaman ke zaraf zaman. Nak kena sebut macam tu. Dia ejaan tepat dia adalah zaraf zaman. Aduh, zal. Bukan zaraf zaman, zaraf zaman. Betul ke? Zaraf zaman. Zai. Zarf zaman. Zai. Zai. Lagu ni lah senang. Okey. Zaraf zaman. Zai. Sebab tu Arab dia ada ilmu makhraj. Kena sebut betul-betul. Saya dia jadi zaraf zaman. Zaraf zaman.
Lagi zaraf zaman pun ada. Jadi kena sebut bagi betul. Ya, jadi lidah Melayu memang jadi zaraf zaman lah. Kita tak mahu orang perlih lagi lah. Oh, kan? Lembut leweh gitu. Zaman dah. Campur dialek negeri pula kan. Yang tepat zaraf zaman. Zaman. Okey. Kalau nak tulis dalam Melayu, dia tak ada huruf lain, huruf ni je lah. Za pun yang ni. Za pun yang ni. Za pun yang ni. Ya. Ni macam yang ni zaraf. Za. Za. Ini za. 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 Zaraf. Tapi guna Z juga. Ni pun guna Z. Tapi Zai. Kita kena sebut bagi tepat. Ya. Supaya sebutan Arab tu makna dia tepat. Sekadar yang boleh lah. Umur kita 50, 60 nak suruh ubah. Memang tak lah. Sebab dah terbiasa. Ni yang kecil-kecil ni kena mula. Kalau tak mula daripada sekarang, susah. Ya, okey. Saya pun sejujurnya yang boleh sebut dengan jelas ni praktis sebab kita jadi MC, pengacara majlis cakap Arab. Jadi benda tu membuatkan lidah kita jadi. Bukan keluar-keluar duduk padang siding tu cakap. Tak boleh. Burung lah kalau cakap Arab. Tak boleh. Jadi benda-benda tu yang melatih lidah. Tambah pula kita dibesarkan dalam keluarga yang bukan cakap Arab. Jadi nak kata bagi buli tu latihan. Kalau latihan daripada umur sekarang susah lah. Sejujurnya setakat yang boleh lah. Ya, insya-Allah. Jadi zaraf makan, zaraf zaman, makan maksudnya tempat. Nak habaq kata tempat tu kiri, kanan, atas, bawah, tepi, belakang, jauh, dekat, semuanya makan. Duk ada dalam ni perkataan dia. Ya, kalau zaman ni nak habaq pagi, petang, siang, malam, kemarin, esok, lusa, tulat, semua duduk dalam zaman. Ya, ni ada dalam ni. Okey, bulan, masa, pukul, minit, semua duduk dalam zaman lah. Ya, dalam zaman, zaraf zaman. Okey, jadi itu semua adalah isim popular. Ya, kita popularkan perkataan-perkataan tu, insya-Allah dia akan mudah bila kita nak belajar bahasa Arab ke depan lagi. Jadi untuk hari ini tamat dulu kita untuk praasas ulang kaji Kad Ping A untuk isim popular. InsyaAllah minggu depan ada tu kan, kita buat pukul 2:30 petang lepas zuhur ya. Oh, hari Sabtu petang. Ada hari yang saya memang tiap-tiap hari Sabtu tu nanti kita off tu Ustaz dulu. Tolong stop kan, boleh tak? Nisa mana Nisa? Siap lagi dia save lagi, dia masuk cerita. Okay, and live lah. Terima kasih. Hari Sabtu